Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok sama ada AI ni boleh digunakan ataupun tidak untuk pelajar-pelajar buat assignment. Dan contoh assignment yang saya akan berikan adalah assignment untuk buat esei. Sebab nak buat esei ni sangat mudah kita gunakan AI untuk menipu. Kalau assignment kira-kira ke agak susah. Jadi, kalaulah kata pensyarah anda bagi assignment untuk buat esei ataupun guru anda bagi assignment untuk buat esei tentang sesuatu topik, bolehkah anda guna AI? Jawapan mudahnya boleh, tapi mesti menggunakan AI secara beretika. Jadi ada 3 poin yang saya nak ceritakan kepada anda macam mana anda boleh gunakan AI untuk membantu siapkan assignment tersebut. Baik, yang pertama adalah anda kena anggap AI tu sebagai supporting tools dan bukannya tools untuk menggantikan anda untuk menulis assignment tersebut. Maksudnya, perbuatan menulis assignment ataupun menulis artikel tersebut masih lagi dibuat oleh anda. Apa yang AI boleh bantu adalah sebelum anda menulis dan selepas anda menulis. Contohnya sebelum menulis, katakanlah assignment anda tu tentang World War II, Perang Dunia Kedua. Jadi cara anda menggunakan AI, anda bukanlah terus prompt dekat situ, tuliskan saya artikel tentang Perang Dunia Kedua. Kalau buat macam tu, itu dikira sebagai menipu. Sebab perbuatan menulis tu sendiri, anda dah gantikan otak anda dengan AI. Jadi ini salah lah. Cara yang betul untuk menggunakan AI untuk buat assignment yang macam ni adalah anda gunakan AI ni untuk bantu anda research topik tersebut. Kalau kata Perang Dunia Kedua, anda boleh tanya dekat AI tu, saya ada assignment tentang Perang Dunia Kedua. Apakah topik-topik yang menarik untuk saya buat untuk assignment ini? Berikan 5 cadangan topik. Jadi prompt yang macam ni bolehlah digunakan untuk membantu anda cari topik yang sesuai tentang Perang Dunia Kedua. Jadi poin yang pertama ni menunjukkan bahawa AI ni boleh digunakan sebagai trigger untuk mendapatkan idea. Supaya anda tak perlulah termenung lama-lama untuk memikirkan idea sebelum terus menulis. AI ni macam seolah-olah rakan untuk brainstorm idea bersama-sama. Bukanlah rakan untuk tolong tulis assignment tu untuk kita. Okey, itu poin yang pertama. Cara kedua untuk menggunakan AI untuk siapkan assignment yang jenis esei macam ni adalah kita gunakan dia sebagai rakan untuk kita argue poin-poin kita. Contohnya kalau kita dah tulis esei tu banyak, sekarang kita nak tulis conclusion. Kita janganlah kita copy apa yang kita dah tulis tu, paste dekat AI, kemudian suruh AI tuliskan conclusion untuk kita. Ini dah jadi salah lah, dia tidak beretika. Sebab apa? Sebab kita menggantikan otak kita dengan AI. Jadi cara yang betul untuk menggunakan AI dekat stage yang macam ni, contohnya bila dah nak siap, anda boleh copy paragraf-paragraf yang anda dah tulis tu, letak dekat AI dan tanya dekat dia, apakah counter argument ataupun apakah poin-poin yang mungkin saya tertinggal sewaktu membincangkan tentang topik ini. Jadi mungkin AI akan bagi beberapa cadangan. Kemudian anda boleh tanya pula dia, bolehkah anda mendapatkan sumber-sumber artikel untuk saya baca untuk menambahkan perenggan ini ke dalam artikel saya. Kemudian AI mungkin bagi anda beberapa dokumen. Lepas tu dokumen ni pula panjang beratus-ratus muka surat. Anda bolehlah suruh dia tolong summariskan dan buat bullet point isi-isi yang penting tentang dokumen ini. Maka AI memang bagus dalam kerja-kerja summarize ni. Tapi nak tak nak sebenarnya anda kena recheck balik fakta-fakta tu. Takut ada hallucination. Sebab AI ni kadang-kadang bila dia jawab soalan kita tu, dia memang bunyi tu sangat confident, tapi salah sebab data dia sendiri salah. Jadi kalau kantoi dengan pensyarah benda ni, memang tak ada maaf. Ada kemungkinan dapat kosong terus. Jadi anda gunakan bantuan AI ni sekali dengan Google. Anda kena juga Google artikel-artikel ni dan semak dia punya sumber yang asli. Baik, jadi itu langkah pertama dan langkah kedua. Langkah pertama tadi, gunakan AI sebelum anda menulis. Langkah kedua, anda boleh gunakan AI semasa sedang menulis untuk menambah poin-poin. Dan yang ketiga adalah selepas anda menulis tu. Macam mana nak guna AI untuk membantu? Selepas anda menulis artikel untuk assignment tersebut, anda cek balik setiap perkataan, setiap ayat tu. Kalaulah kata pensyarah anda soal tentang ayat tu, anda boleh jawab ke tidak? Kalaulah kata ada 2-3 ayat yang anda pun tak tahu asalnya dari mana, tapi boleh ada dekat situ, dan bila anda baca balik anda fikir, ini kalau cikgu aku tanya ni, memang tak boleh jawab ni. Itu bermakna anda telah ambil terus daripada AI tanpa berfikir dahulu. Jadi remove ayat tu, gantikan dengan ayat yang lain yang anda boleh defend kalau ditanya oleh pensyarah.
Itu menunjukkan anda sendiri yang menulis dan anda faham apa yang anda tulis tu. Cara seterusnya menggunakan AI bila dah siap assignment tu adalah anda boleh gunakan AI untuk semak grammar. Katakan kena buat artikel dalam bahasa Inggeris kan, grammar potongan terbalik, boleh gunakan AI untuk betulkan grammar-grammar anda. Kemudian anda kena faham juga, anda ada akses kepada tools-tools AI, tapi guru-guru atau pensyarah anda pun ada akses kepada tools mereka masing-masing. Banyak universiti di Malaysia ni menggunakan Turnitin sebab Turnitin punya AI detection agak mantap. Anda bolehlah cuba buat command, suruhlah AI tu humanizekan anda punya perkataan, tapi Turnitin ni tetap boleh tangkap. Sebab AI ni adalah AI, dia tak boleh jadi manusia. Kalau ayat AI tu anda suruh dia humanizekan, nanti dia akan buat yang bukan-bukan. Yang memang manusia pun tak cakap macam tu, AI pun tak cakap macam tu. Lagilah huru-hara jadinya. Pensyarah anda baca sekali saja, dia dah tahu anda guna AI. Jadi kalau anda sendiri ada tools macam Turnitin ni, anda pun boleh guna juga untuk semak sebelum hantar assignment tersebut. Dan kemudian ada baiknya juga anda disclose dekat bawah tu, anda cakaplah, saya memang menggunakan AI untuk membantu dalam melakukan research untuk menyiapkan artikel ini. Tetapi semua penulisan dan pendapat yang ada dalam artikel ini adalah kepunyaan saya sendiri. Jadi boleh macam ni. Saya tengok dalam penerbitan artikel yang berindeks, yang berimpact tinggi pun, dalam jurnal-jurnal antarabangsa memang ada satu klausa ni yang macam disclaimer mengatakan kita memang guna AI, tapi ini adalah original research. Sebenarnya cikgu dan pensyarah ni dia dah tahu dah pelajar-pelajar ni akan menggunakan AI. Concern dia sekarang bukan nak kata assignment tu sendiri, tapi concern dia lebih dalam, iaitu sama ada anda sebenarnya faham ke tidak apa yang anda tulis ni. Jadi, selagi anda boleh demonstrate yang anda faham apa yang anda tulis, contohnya macam tadi, kalau anda tengok ayat tu anda fikir, kalau pensyarah tanya anda boleh jawab tak ayat ni? Boleh defend tak kenapa anda tulis macam tu? Maka cukuplah. Ini bermakna anda menggunakan otak sendiri untuk menulis ayat tersebut. Kalaulah kata anda sendiri tengok ayat tu anda tak boleh explain, apatah lagi kalau orang tanya, nanti kantoi macam tu saja. Itu adalah indication yang besar yang menunjukkan bahawa anda terlalu bergantung kepada AI untuk menyiapkan assignment tersebut. Zaman sekarang ni, kalaulah kata anda dapat assignment macam tu dan anda terus guna AI untuk menulis artikel and then anda copy and paste dan submit assignment tersebut, kemungkinan besar pensyarah anda dah tahu dah gaya bahasa AI. Tambah lagi dengan AI detection tadi, memang akan kantoi. Jadi persoalan kepada bolehkah guna AI untuk buat assignment? Jawapannya boleh, tapi ada cara dia. Kalaulah kata anda memang suruh AI untuk tulis, maka tak boleh macam tu. Dia melanggar etika dan anda sebenarnya pun tak belajar apa daripada assignment tersebut. Jadi boleh faham tak ni? Kalau ada apa-apa soalan, komen dekat bawah dan saya akan cuba jawab. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.